Jangan buat dulu. Sebelum anda nak laminate geran tu, save dulu video ni supaya anda tidak melakukan perkara yang sama di hari muka. Tahu tak, dengan anda laminate geran, sebenarnya ini akan menjadikan geran anda rosak. Jadi, apa masalah kalau dah rosak? Kalau anda nak buat apa-apa urusan mengenai hak milik anda, contoh, anda nak buat urusan pusaka, contoh, anda nak pindah milik hartanah kepada nama anak ataupun kepada nama waris-waris, atau contoh juga, anda ingin melakukan pindah milik kepada orang yang lain, atau anda ingin melakukan gadaian kepada hak milik tersebut. Semua ni takkan anda boleh lakukan kerana geran anda rosak. Dan geran yang baru mesti dikeluarkan dulu dengan membuat permohonan geran baru. Tapi nak jaga tu sebenarnya taklah susah pun. Anda boleh simpan dalam satu fail khas, atau anda boleh masukkan ke dalam plastik, kemudian simpan di dalam satu fail yang selamat. Follow saya untuk lebih banyak guideline hartanah.